B tu brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya korang. Cantik. Cantikkan suami saya. Cantik. Pakai toner Parisa. Cantik ke? Ya Allah, cantiknya Mira. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau orang puji kita cakap kita kena cakap barakallahu fikum. Ya. Wah, ada panda. Dah berapa bulan tu? Bulan apa tu? Bulan ada satu je kat atas tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Biasalah siang diait malam. Betul. Fatah buka spek. Okey korang, komen banyak-banyak. Fatah buka spek. Mungkin kalau dah mosan tu Fatah akan sampai 10,000 baru saya buka spek. Oh, macam tu Dia pula artis. Saya silau betul lah. Bakal menang ABPBH. Saya silau. Jadi 10,000 lah baru dia terang buka. sangat lampu ni, saya silau. Ya ke selama ni awak lah dengan saya tak pakai spek pun? Lepas tu awak pun macam bersinar-sinar malam. Saya silau. Pandai Fatah bagi tiket line je. Amin. Fatah buka spek. Okey, lagi korang. Tunggu view sampai 10,000 saya buka spek. Hantar banyak-banyak. Fatah buka spek. Fatah buka spek. Silau tengok Kak Long ke? Silau. Agak silau lah tengok Kak Long. Nak UT on the way. Ya ke? UT on the way. Fatah buka spek. Okey, lagi korang. Okey korang, macam biasa. Wah, tekan button share tu banyak-banyak. Malam ni ada something special kita nak beritahu. Hari tu penat kita orang syuting jauh-jauh sampai ke Korea kita orang pergi. Dia tarik pipi saya. Give apa tu? Wow. Macam give tu Cuba bagi lagi sekali. Ya, minta. Tu give apa tu? Boleh tarik pipi. Macam boleh tarik pipi. Cuba pergi ke pipi Fatah. Fatah buka spek. Okay korang, 10,000 view Fatah buka spek. 10,000 view, lepas tu berapa orang komen buka spek tu sampai 1,000. 1,000? 5,000. Siapa yang nak suruh Fatah buka spek, komen satu. Komen satu senang. Kalau tak panjang, komen satu je. Komen satu. Jadikan mosan komen satu. Okay. Nombor satu. Kejap je jadi. Kejap je tu, satu. Nampak kayak kena buka spek lagi. Saya ni jadi Cyclops. Fatah buka spek. Okay. Malam ni kita ada something special kita nak bagi tahu korang. Ada something special kita nak bagi dekat korang juga. Buka spek kalau tak nak beli. B. Oi, main ugut-ugut Itu ugutan tu. Okey, kalau buka janji beli dulu. Janji sold out ke? Lah kita pula ugut balik. Okey, korang. Okey, macam biasa malam ni kita live bersama Risa Skin. Okey, hari ni memang special sangat sebab hari ni malam ni kita ada produk terbaru tau. Ada produk terbaru daripada Risa Skin. Alhamdulillah mem sambung lagi kontrak kita Alhamdulillah murah rezeki Risa Skin. Hari ni birthday mem tau. Ya, okey jom kita nyanyi ramai. Happy birthday to mem. Happy birthday to mem. Happy birthday to mem. Nurul. Happy birthday to you. Semoga mem sihat, makin kaya, makin cantik. Rezeki, makin kesihatan muda, baik. betul. Ambil kita orang lagi, sambung lagi kontrak. Itu dalam doa itu tau. Untuk kita ke untuk? Bersamalah diberkati. Thank you. Malu. Mem malu. Malu. Mem kalau jual dia tak malu. Kalau wish dia malu. Malu. Benda lain suruh malu. Kalau menjual dia tak malu. Mem jangan nangis. Okey, macam saya cakap tadi, malam ni kita ada produk terbaru daripada Risa Skin yang hari tu kita syuting kat Korea sayang. Kan, yang awak tak dapat datang tu. Tapi kita syuting juga. Gigih kan, habiskan juga syuting tu. Daripada syuting jalan-jalan Risa Skin X Fatmira, dia jadi X Fatmirti. Sebab UT kena ganti kan. Dengan mem-mem sekali kena syuting. So inilah dia. Sebab apa? Sebab kat hari tu kita ke Korea, sebab hari tu kita menyaksikan sendiri sebenarnya produk terbaru iaitu Glowfix pad ni dan juga Glowberry ni. Probiotik. Glowberry ni diproses. Diproses ni bahan-bahannya secara terus melalui proses PDRN ni. PDRN ni adalah satu proses yang terbaru, menggunakan teknologi terbaru, kiranya mesin yang terbaru, semua yang terbaru lah. Semua advance. Plant based. Maksudnya memang menggunakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan
Kita tengok daripada proses tu, sekarang dekat kilang tu, dia tumbuh-tumbuhan tu, buah-buahan tu pun dia tanam sendiri. Masya Allah. Dia tanam pun dia buat sendiri, lepas tu dia bawa ke lab tu, saya tengok sendiri lab tu memang dia buat research sendiri, dia extract daripada buah-buahan tu pun dekat lab tu, kat kilang tu, lepas tu dia proses dengan mesin dia sampailah kita dapat ingredient kita nak untuk kita masukkan dalam kita punya produk terbaru ni. Long proses, barulah dapat satu produk yang baik, yang bagus, yang heal kulit anda. Untuk probiotik ni pula, dia strawberry ni kita import tau, daripada Korea. So dia bukan strawberry biasa ni strawberry daripada sana tau. Saya pun rasa ralat sebenarnya saya tak ke Korea kan. Kalau tak saya dah boleh bawa balik strawberry banyak-banyak. Saya ada blueberry. Kalau nak tahu, ma'am cerita kat saya walaupun saya tak pergi. Saya diberitahu yang semua proses ni dekat sana kita ada advance machine ma'am. Ingredients. Teknologi. 5 tahun advance dia. 5 years advance. Maksudnya semua ingredients dalam ni adalah ingredients yang advance, yang baik, yang orang kata canggih lah. That's why dia boleh heal kita punya kulit, dia boleh melawaskan kita untuk membuang. So memang rugi korang tak grab sebab malam ni kita nak bagi harga special. Ya, macam biasalah kalau kita buat live kan, Baik Kuning kita takkan bagi harga biasa-biasa. Kita akan bagi harga special. So malam ni apa kebaikan dia sana? Sebelum kita cerita juga kebaikan produk ni. Untuk Glowberry ni apa? Okey, untuk Glowberry ni macam saya cakap tadi lah. Sebenarnya sebelum-sebelum ni kan kita sentiasa jual krim night cream kan. Krim siang, krim malam, itu semua untuk kita punya kulit. Tapi bila kita ada probiotik ni, ia adalah untuk merawat dari dalaman. Secara tak langsung menjadikan kulit kita lebih cantik, lebih healthy. Lepas tu kita juga boleh melawas. Ini kalau korang ada problem susah membuang ke apa ke, korang boleh try ni. Okay, boleh try Glowberry. PDRN tu apa? Teknologi daripada Korea. Ia adalah sebuah teknologi daripada Korea. Korang boleh buat research sebab yang ini memang kita ada PDRN Rose. Yes. Betul. Okay. Cuma Mira tunjuk tekstur dia, bagi zoom sikit dekat toner pad. Okay, ini toner pad dia. Mira cuba swipe dekat tangan Fatah. Okay, toner packs ni maksudnya kalau siapa yang ada masalah kulit, ini memang produk sesuai untuk korang. Sebab apa? Sebab produk ni dia boleh melembabkan kulit, boleh jadi juga makeup remover untuk korang, melembabkan kulit, lepas tu boleh buang semua sel kulit mati dan mengawal minyak berlebihan. So lepas tu bau dia pun wangi kan? Bau macam bau aloe vera rose. Bau rose. Yes. Sedap dia. So kepada siapa kakak-kakak yang mungkin nak keluar sebelum ni, mungkin nak kena letak sunscreen ke ataupun nak letak macam-macam lah sebelum keluar tu kan, sebenarnya pakai ni je. Betul. Pakai ni saja. Keluar kotoran-kotoran dia. Toner pad ni dia boleh terus letak kat muka, dia terus moist kita punya kulit tu. Dia boleh buang sel kulit mati, boleh moistkan kulit, lepas tu boleh mencerahkan kulit lagi, macam-macam lah benefit dia. Dia orang cakap bau sambal udang. Ni tangan kiri tak? Tangan kiri korang. Tapi kenapa tangan awak sejuk? Sejuk ni kau bawah. Ya ke? Sebenarnya pakai toner pad rasa sejuk. Okay, disebabkan dari tadi ada orang komen satu, saya pun dari tadi dia tengok. Fatah buka spek. Fatah buka spek. Finally. BF Mom boleh pakai tak, Boleh pakai. BF Mom pun boleh pakai juga. Boleh, tak ada masalah. Korang kena try. Okay, tanya diorang nak suruh kita jual harga berapa? 39 ke 49? Dia patutnya harga asal 69. Okay. Kita bagi sampai 49. Wow. Tapi kalau ramai yang nak 39, kita boleh buka sampai 39. Cuma suruh diorang komen dulu. Okay. Nak harga berapa? Komen dulu korang. 39 ke 49? Tokon pilih yang mahal. Okey, korang harga asal ni. Harga asal 69. Sekarang ni ma'am kata komen nak berapa? Komen sekarang nak berapa? Harga berapa yang korang nak? Love. Untuk toner pad kita ni. Ma'am, dia orang minta 29. Janganlah 29. Kita bagi option 40. Korang ni bagi betis nak. Toner pad ni ada muka saya korang. Okey, Fatah dah ke depan dah. Toner pad ni sebab ada muka saya. Korang? Tak, Mira, dia tak boleh 29. Sebabnya yang ni kita daripada Korea. Nak sampai sini naik flight semua dulu, check immigration semua dulu, check custom semua dulu, check pasport semua dulu. Tak boleh 29. Tak lepas. Mungkin kalau claim voucher lepas, ma'am. Kalau claim voucher mungkin. Ma'am memang 29. Taklah, ma'am cakap 49. 39. Salah dengar ni. Tapi nanti tengok juga kalau ada voucher. Kalau ada voucher mungkin. Ada berapa pieces?
pad dalam ni. 30. Pads, 30. Tapi lawa lah packaging dia, saya love. Sebab dia warna green kan. Lepas tu ada muka Fatah Amin yang dikartunkan. Wah, awak kartun pun handsome, Bi. Ingatlah cik, tu malu saya. Look, blushing. Hello. Maknanya kalau nak pakai ni, ma'am, maksudnya sebelum keluar rumah boleh pakai ataupun sebelum tidur boleh pakai? Betul. Nak remove